tentukan link mana paling relevan untuk soalan yang anda tanya. Jadi Google sebenarnya bukan kata dia menjawab soalan tau. Dia cuma bagi senarai laman web yang mungkin ada jawapan kepada apa yang anda tanya tu. AI ni pula dia menggunakan Large Language Model ataupun LLM. Model ni dilatih dengan berjuta-juta ayat, buku, artikel, kod, tesis dan macam-macam lagi. AI ni dia tidaklah menyimpan apa-apa link, tapi dia belajar corak bahasa yang kita gunakan. Jadi bila anda tanya, dia seolah-olah macam menjana jawapan yang baru berdasarkan apa yang dia dah belajar. Nak kata dia copy paste dari tempat lain pun bukan juga, tapi dia macam menggabungkan maklumat dari pelbagai tempat. Satu lagi perbezaan besar adalah cara kita menggunakan dua teknologi ni. Tapi sebelum tu, kalau anda dapat belajar something dari video ni, jangan lupa subscribe supaya anda tak terlepas video-video seterusnya, supaya anda sentiasa alert dan boleh take advantage dengan perkembangan AI ni. Okey, perbezaan seterusnya antara AI dengan Google. Kalau Google contohnya, anda kena tahu nak type keyword dengan betul. Contohnya, kalau nak tulis resepi nasi lemak, anda tulislah resepi nasi lemak mudah. Tapi dengan AI, anda boleh cakap macam bercakap dengan kawan. Contohnya, anda boleh tanya dia, bolehkah ajar saya macam mana nak masak nasi lemak untuk 5 orang, bajet di bawah RM20. Maka AI ni boleh terus kira, bagi anggaran kos dan bagi resepi tu kepada anda. Nampak macam lagi best kan? Tapi of course, teknologi ni ada kelebihan dan ada kekurangan dia. AI ni sebenarnya kita tak boleh percaya sangat sebab dia boleh tersilap. Istilah yang betul adalah hallucinate. Maksudnya, dia ni mereka jawapan yang nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Contohnya, kalau anda tanya fakta pelik yang tak banyak maklumat dekat internet, AI mungkin akan bagi jawapan yang mengarut sebab dia tak tahu sangat pasal benda ni, sebab tak